pun menu baru dia, nasi ayam buttermilk. Nasi ayam buttermilk ni dengan yang lain, dia lain sebab apa tau? Dalam dia tak ada cili. Power sekarang dia ada aircon sebelum ni tak ada aircon, sekarang dah ada aircon dah. Layan sikit. Sini orang boleh nampak ada tambah juga fasiliti baru. Macam kedai sebelah lot ni dia ambil dah yang tempat ber-aircon. Sebelum ni kau makan memang panas gila kan. Sekarang dah ada aircon dengan ada ruang tempat solat apa semua tu, semua dah disediakan baru untuk. Ini antara menu baru dekat restoran Pazuzu boleh nampak. Claypot Maggi soup. Claypot Maggi ni dia sendiri memang dah sedap lah, tapi bila masuk dalam claypot ni lagi lain daripada lain. Lepas tu dalam tu dia ada letak bawang putih yang digoreng wangi tu, dia masuk dalam tu ada macam-macam lagi benda-benda lain. Daging ayam hirih yang selai sekeping macam ni boleh katakan best juga, dengan sayurnya, pucuknya, dengan ada fish ball apa semua, bagai-bagai macam-macam isi ada dalam ni, boleh katakan best. Makan panas-panas kena pula cili potong macam ni pun. Claypot Gimme Tom Yum Special pun antara satu menu baru dekat restoran Pazuzu ni nampak. Itu Tom Yum dia ni, dia tak terlampau masam sangat, tak terlampau pedas sangat. Sesuai untuk semua golongan masyarakat boleh makan. Dan dalam tu dia ada pecahkan telur Kau boleh nampak, dia pecahkan telur dan gaulkan dengan sup kuah tu sekali. Jadi kuah tu jadi pekat tau. Okey? Dan dalam tu ada fish cake. Yang paling penting dia ada cukup-cukup wangi punya, daun lima purut punya wangi dalam tu, sebab dia letak daun lembut nama ni. Okey? Dengan dalam dia ada udang yang cukup-cukup fresh. Kau boleh nampak tu. Boleh katakan fresh udang ni. Okay, dan juga ada pucuk dan macam-macam lagi ingredient bahan-bahan yang dalam ni jadikan gimme ni dia jadi menarik tau. Ini pun menu baru dia, nasi ayam buttermilk. Nasi ayam buttermilk ni dengan yang lain, dia lain sebab apa tau? Dalam dia tak ada cili. Memang dia khas buat untuk bagi budak-budak makan, tapi dia ada jaga juga orang dewasa sebab dia ada bagi cili potong kat tepi ni. Okey, siapa-siapa yang nak pedas, kau boleh masukkan cili potong tu. Kalau tak nak kosong macam ni, dia memang tak ada pedas langsung, memang bagi anak-anak kau makan. Okey, pekat, berlemak, memang cukup-cukup creamy dia tu kau juga, dengan ada cukup wangi punya. Ayam dia pun boleh katakan crunchy juga, dengan gaul sekali, memang cukup ni rasa aroma tu boleh katakan kau makan dengan nasi, anak kau pasti suka ni. Ini pun menu baru rumah, sate batang pinang dengan sate ayam rumah. Okey, sate ayam dia special sebab apa? Dia tengah-tengah dia ada kulit tau. Okay? Jadi dalam kenyal tu ada lembut, boleh katakan best juga. Dengan kuah dia orang boleh nampak. Okey, kuah dia bukan jenis kuah sate yang biasa kau tengok yang kacang besar tu. Ini dia kisah bagi hancur kan. Tapi boleh katakan sedap kalau wangi aroma rempah dia tu, boleh katakan power. Dan juga batang pinang ni yang best. Okey, daging batang pinang semua orang tahu memang lembut bila kau makan memang cukup-cukup lembut sebab dalam dia tak ada urat. Memang best. Lembut, orang gigit tu punya aroma wangi daging tu. Kena pula dengan sos ni, boleh katakan antara sate yang best juga pernah aku makan. Sini juga ada nugget untuk wedger dengan fries pada untuk budak-budak orang makan. Okey, jadi sini waktu operasi dia agak humid sikit. Sabtu Ahad dengan public holiday, dia buka 1 tengah hari sampai 12 tengah malam. Untuk hari Jumaat dia buka pukul 3 petang sampai 12 malam, dan untuk hari biasa dia buka 1 tengah hari sampai 11 malam. Cuti setiap hari Rabu. Apa semua boleh datang cuba tengok restoran Pazuzu.